Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right solo, right kentau. Ada bagi-bagi gaduh dengan bok ke? Ada bagi-bagi gaduh dengan bok ke? Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay, so pada pagi ini kita ditemani burung-burung berkercepan. Okay, alright. So jadi sambung. Ini semua geng-geng ni semua daripada Kelantan. Sekarang ni dah semakin ramai geng-geng motor memilih hop in. Okay, so kita orang masih lagi bertiga. Fendi dia baru saja lepas border, so saya kata jumpa di Patalong. Black saya tak pasti di mana. Okay, jadi kita briefing. Dah lama tak briefing, lambat tinggal. Tak apa, degil-degil kau tidur bawah, betul saja. Aduh. Sebaik mana kalau abang jumpa. Oh, jaket baru. Wah. So, guys, Itu Cina kena motor. Sumut, ini sumut. Try lagi. Tapi tak beli kat dia, dia beli online. Ya online lah. dia online Dia 40 je. Okay guys, Assalamualaikum, dah sama pagi-pagi. So kita ni dah lama dah tak briefing. Kita hari briefing dengan Bob Wewi, briefingnya lambat tinggal. So hari ni tak ada apa nak briefing sangat. Cuma nak beritahu kat Angah Romzi, jangan laju-laju sangat. Takut nanti ada apa, serangga-serangga langgar helmet tu susah nak cuci. Tanya misi memburu selama beberapa tahun. Lama kumpul pada budak kecil-kecil. Aduh, rapas sikit. Macam ramai je. Okey, hari ni kita punya perjalanan kita akan ke Suratani. Tetapi sebelum di Suratani, kita akan singgah di PTT pada pagi ni untuk isi minyak. Lepas tu, sesiapa yang rasa nak makan, nak beli tapau apa-apa, kalau rasa lapar, boleh singgah kejap. Terlapar. Dan kita terus jalan lah. Destinasi pertama kita akan ke Huasai Dam. Huasai Dam. Cantik tempat tu. Dia ada satu laluan di mana belah kiri kita dam, belah kanan kita gaung. View lah. Okay. Setelah Huasai Dam, kita akan ke Pak Panang Windmill. Pak Panang Windmill ni, kalau kata pintu dia buka, kita masuk. Pintu dia tak buka, kita daripada luar je lah. Cuba nak ambil suasana yang ada banyak. Dah sampai kan? Yang ada windmill banyak sepanjang perjalanan. Ya, kalau balik pada kandung tu. Daripada Nakon. Ada lalu lah. Okey. Lepas tu kita pergi ke Mr. Kerawan. Kalau kata buka, kita makan. Tak buka, kita pergi tempat lain. Kerawan ni buka kat mana tu dah? Tak tahulah, itu ni dah 2 kali pergi tutup. Lepas tu settle Mr. Kerawan, kita terus ke Suratani lah. Suratani kita terus ke hotel. Isi minyak dulu. Lepas tu kita ke hotel. Lepas tu kita dinner tepi sungai. Jagaan sampai hotel pukul 5.30 petang. Okay. So hari ni kita jumpa Fendi dekat Proof. Kalau boleh jumpa kat ni lah, PTT lah. Black tak tahulah, dia kata dia kerja kat Mr. Kerawan. Dah lama dah tak dengar. Dah lama tak dengar taklimat lah. Dah lama tak dengar Angah baca doa. Allahumma barik lana. Belum makan lagi. Terlapar. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Okey, lambat tinggal. Kalau ada barang tercicir tu, bila bagi tahu tak payah. Kalau tiba-tiba ada barang atas box tu tercicir, nak bagi tahu ke tak payah.
Oh, ini rekod terbaru dia. Hari pertama dah beranak dah. Air kosong. Air kosong. Air kosong dah beranak dah. Punca nama punca. Kita dah tampak lagi siapa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright, cantik kereta tak ada. Nak je aku wrong way. Kalau aku salah aku wrong way tadi. Okay guys, so pagi ni jerebu. Actually semalam rasanya bukan macam mercun punya asap tau. Sebenarnya kawasan sini saja yang kena hujan. Mungkin masa tu dia naik jerebu. Okay, dia naik apa, naik kabus. Sempat tak sempat aku naik U-turn ni. Okay guys, so sekarang ni dah sampai ke Pambon. Pambon ni selalunya dekat sini lah pakai baju hujan. 40 kilo lebih nak sampai ke exit Patalung. Ni Fendi pun baru sampai. Tu dia. Laju Laju Fendi pun baru sampai. Sekarang yang kurang black. Black tak tahulah dia dekat mana, tapi rasa dia, saya rasa dia dah sampai. Dah sampai ke PTT. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai di Patalung. Masa untuk refuel dan take 5 lah. Koyak is bawa motor T-Max sekali isi berapa siut? Kau 300 daripada Changlun lah. 3 lebih. Oh jalan 150. Aduh, masa tu lah bawa motor Kapcai. Ini kalau isi motor VF tu baru 140. Itulah beza dia. 320 guys. Pisang. Aku rasa pusing 1000 tu. Petrol pump banyak makan duit tu. Ni berapa puluh lah? 2, 13, 26, 36. 39. 28 dengar 14 liter. Selamat pagi. Happy New Year. 440 kau sekali isi. Pisang. 15 kilo 15 minit. 15 minit take 5. Kat sini kan? Nak minum ke, nak toilet ke, nak apa ke? Oh, thank you. Bahayalah aku ni. Okay guys, alhamdulillah dah sampai di PTT, dah isi minyak apa semua, saya siap. Sekarang ni kita nak pergi mulakan perjalanan kita ni lah.
Okay guys, so inilah dia Hua Sai Dam. Penuh ni air ni, betul-betul penuh. Kalau tak, air dia ke bawah lagi. Dan Kali Biru ni mesti penuh dengan air takungan hujan yang tak berhenti-berhenti. Tinggi ni, betul-betul tinggi. Good morning YouTube, kamera hidup, lampu pun cukup, helmet ketat, strap dah kungkup, enjin mula raung, hati makin rancak, dari bandar sunyi sampai jalan sesak, cari satu cerita buat jiwa membuak, hujan membasah, baju pun lekat, panas membakar, dah biasa pekat, jauh atau dekat, tetap kami reda, asal kau senyum, itu dah megah. Signal ke kiri, kanan, langit tukar perlahan, komen kau terbayang-bayang, setiap like, setiap pandang, rasa penat hilang. Ride it, sampai dunia rasa dekat. Ride it, biar perlu jadi berkat. Senja ke pagi, kami kejar mimpi ligat. Ride it, asal viewer senyum kita hebat. Stop, tepi warung tertarik, roti canai garing, borak pasal semalam. Angle mana paling padu, paling charming, tayar pusing lagi, ikut jalan kampung berliku. Anak kecil lambai aku balas senyum, rasa syukur selalu. Bunyi hujan atas visor angin sapu, rasa gusar setiap frame aku simpan macam diari atas radar. Bukan kejar glamour, cuman aku si rasa kalau kau hilang arah, klik saja kita jalan sama. Signal ke kiri, kanan, langit tukar perlahan, komen. Sini pun banyak kafe kak, kat tepi-tepi. Boleh tengok sunset ke, sunrise ke. Hati-hati ya, kau kena patah-patah. Oh, makan jalan ada ni. Tu lah, tapi mana-mana datang lah. Kat tempat corner buat tu. Macam kat Ulu Yam rasa. Ulu Yam kembali. Full throttle dia kan menolak kan. Tinggi Naik lagi. Kita sekarang ni dekat Banjaran Kilimanjaro Wah. Santai. Sini viewpoint tak terjaga sini. Itu dia dulian laut. Okey guys, inilah dia windmill sepanjang jalan nak ke Nakhon Si Thammarat, ikut jalan Songkhla. Kita nampak lah windmill sebelah kiri kita ni. So sekarang ni kita nak menghala ke Park Padang windmill. Tak tahu lah dah buka ke belum. Benda yang sama juga, cuma kita dapat masuk. Pasal ni setahu saya, setiap windmill ni macam owner dia berasingan ke tak tahu, tak pasti. Okay guys,
kita menghampiri Pak Padang. Lagi 3 kilo sahaja. Ya, rezeki milik kita. Welcome to Pak Padang Wind Park. Wah, tu dia, tak jalan. Nyala bi. Ni. Wah, tu dia. Pak Padang Wind Park. Okay guys, tu dia Pak Padang Wind Park. Sampai. Okay guys, so masa untuk meninggalkan Park Padang dan kita nak pergi makan dekat Mr. Kerawan. Mr. Kerawan ni satu hidden gem dekat Nakhon Si Thammarat. Dia punya tahap hidden gem tu, King dengan Romzi pergi makan 2 tahun lepas. Sampai ke ini hari ceritanya pasal telur dadah. Sampai ke ini hari ceritanya pasal pedas. Bayangkanlah dia punya sedap tu macam mana kan. Dia punya cerita tu tak habis-habis tentang Mr. Kerawan. Lambat lah, kedai buluh lah. So pergi kedai tutup lah. So itu adalah hidden gem. Dan saya pun tak nak beritahu lah dekat mana. Tapi saya rasa kedai tu dah tutup dah, tak ada dah. Tengok guys, jalan nak pergi kedai Mr. Kerawan ni. Tengok masuk dalam getah semua tau. Ini pasal Romzi dia suka sangat makan kat sini ni, tersembunyi. Teringat tu. Pergi Koh Samui semata-mata nak makan dekat Mr. Kerawan je. Entah mana kampung lah tengok lah. Fendi mesti pening. Lagi makan kat mana ni? Aku lagi lah itu hari datang daripada Krabi. Nak pergi Kerawan je pasal tutup. Kecewa siut. Tapi tu hari masa pergi, nampak dia punya gaya dia macam dah bankrupt pun ada kak. Masa nampak kedai dia macam barai betul kan. I'll be right solo, right kentau, meluncur tak kira waktu. Enjin mengaum di jalan, aku kejar mimpi laju. Demi beri yang terbaik untuk anda, aku maju setiap hari turun padang. Langgar angin, reda debu. Kita ada makan sampai tengah hari. King Kerawan. Ada popiah. Ni dia punya sebelah kedai durian, mau makan durian. Pikeng kai. Oh, yang tu kopiah tu. Macam mana? Sebelah tu kita kena makan, kita makan. Ada, cuba tengok story Kai nak. Kai daun. Jap, Kau, cari. king kau, bismillah. Ada story kot. Story kita boleh tengok. Okey guys, alhamdulillah makan pun dah selesai. Kenyang. Tapi ini hari kopak 300 lebih baht. Okey lah, dia merangkap breakfast dan lunch. Tapi breakfast tadi pun dah kopak 200 baht lah. Aduh. Okey lah, alhamdulillah lah. Malah-malah makan bajet. Aduh. Dia satu mewah, satu bajet. Boleh lah. Ni celah ni lah. Mana lah? Celah kampung ke mana lah? Apapun jua.
Jalan baru dalam 200 km. King isi 360 baht. Kalau bawa VF3i 150 baht tak sampai. Balik-balik tu pun 18. Ni mau 400 baht ni. Gila. Aduh, aku tengok aku punya nombor ni seram lah. Okey kan, diorang pergi pantai ni. Oh, jadi ambil gambar pisang mat. Okey guys, so sekarang ni jam. Sekarang ni jam. Kita dah sampai di Sichon Tesoro dekat Tiong Pla. Okey, ni kenapa jam ni? Jam sampai ke Kanong ke? Ambil gambar apa je alamat kita datang. Aku dah berhenti kat sini sebenarnya nak ambil video. Belum pernah lagi lah saya sampai ke sini dengan manusia ramai macam ni. Ni first time in my life. Langsung kereta tak ada. Hanya kata orang, kereta pun tak ada. Hari ni dah macam hari raya lah. Nanti yang muara bawah tu kita berhenti lah. Yang macam kat bawah ada dataran yang besar. So okey sikit kot berhenti nak ambil gambar. Yang dekat Kanong ni mesti gila punya ramai. Mesti macam dalam hutan tiba-tiba pesta tu. Okey, sekarang ini ingat nak berhenti sini pun dah semak lah kat sini. Ada nak berhenti sini ke? Romzi? Tak ada, kita jalan. Ini terlalu ramai ni. Dia pun dah tak tentu arah aku ingat tu. Salah hari nak datang sini ni. Romzi pick up mau lebih sikit Romzi. Kau ni wrong way daripada mana pula kau ni? Sebaik kau askar. Memang cantik lah kat sini. Kalau kata kereta tak ada, memang best main motor kat sini. Layan corner-corner sikit. Pokok ni bila dia orang nak tebang lah. Motor T-Max ni dah kali keberapa datang sini? 4 kali ke 5 kali lah. Awak dah 3 kali lah. Banyak tu masalah lagi ni. Kereta mesti berhenti nak ambil gambar kat ni. Ambil gambar macam ni kalau dah jam. Nak nampak jalan apa? Alah, janganlah susah sangat bang kau ni.
Okey, sampai. Macam mana kau nak healing macam mana? Macam mana kau nak healing Mana? Ini namanya ambil gambar kereta. Ada nak parking depan ni lah, badan dia kosong sikit. Standby untuk masuk kiri. Itulah dia. Baru tu kot. Standby untuk masuk kiri Signboard hop in. Okay. Aduh, kau ni pun nak masuk sini ke? Ayah. Okay guys. So sebentar lagi kita akan sampai di hop in Surat Tani. 5.30 tepat. 5.30 tepat. Hari ni flight on time. You have arrived at your destination. Hop in. Woohoo! Ui, ada husky ya. Turun ni. Bukan dia lambat, dia tawab. Dia pergi tawab satu hotel. Okay guys, Alhamdulillah. So baru lepas edit video, baru lepas upload video. Rehat pun tak lagi ni. Black pun dah sampai lah. Max senang Black senyum ada senyum hati ada senang taklah. Dah tempat makan tu open. Tuh. Tak, kawan saya tu dia punya kado bateri dia tanya je. Hey kado. Saya bukan kado, saya main kado. Dah tak ada, jom lah. Okay guys, nampaknya King Lekas terpaksa ditinggalkan di pulau ini. Mungkin dia kelewatan, tak apa. Road captain mesti tahu cari jalan kan. Okay, so malam ini kita nak ke tepi sungai, by the river. Dinner by the river di Surat Tani. Selama ni kita orang sampai Surat Tani adalah tempat emergency, di mana kita orang just sampai waktu yang mengarut, tidur hotel, esok pagi pun keluar pun dalam waktu yang mengarut awal. So memang tak sempat nak explore apa pun yang ada di Surat Tani. So kali ni memang saja saya pilih Surat Tani sebagai tempat pilihan untuk lepak pada malam. Kalau tak di Langkawi Sitamat, bagi saya dekat sini lebih best lah.
So tempat ni lebih kurang dalam 5 km daripada Hotel Hopin. Cuma dia kena lalu jalan besar ni lah, Jalan 401 ni. Dan esok pun kita akan lalui jalan 401 sampailah penghabisannya di Talat Yai Takwapa. Okay, ni kita masuk Kane. Dia jadi masalah dekat sini lah, tak pakai helmet. Ni kira highway. Itu yang macam bersalah pula, aku tak pakai helmet kan. Ni kira macam highway kat sini. Betul lah, local relax je. Line clear. Jalan Bismillah ni masuk straight je lah. Sampailah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, welcome to Chrai Changva, Cambodia. Itu dia jabatan yang telah dibuat oleh orang Malaysia. Yang kala-kala tu King tak ada, aku nak bagi ceramah kat King. Damage bridge. Aduh. So bismillah di sini. Tutup. Yang kedai roti ni tak tahulah kedai halal ke tak halal ke. Roti cinnamon. Selamat datang ke Chrai Changva. Cakap slow je, cakap je, laju je tak tahu. Semua ada ya. Sini happening. Ni hotel yang selalu orang tidur. CBD2 ni. By the river. Selamat datang ke Chrai Changva. Kedai kita depan 7-Eleven by the river. Harap dia buka malam ni. Okey, so kita nak makan di sini, di CBD2. Di CB sakitnya tuh di situ. Okey. Biasa kita shopping lain kan. Hari ni kita tengok buah. Ada macam-macam buah. Buah lai, buah pear, buah ni, mata kucing ni besar-besar. Buah jambu. Buah langsat. 20 baht berapa? RM15. Oi, buah kundang. How much? Tunjuk harga. Buah tu 1 kilo 250 baht. Okey. Dia tengah tak ada musim sekarang. Buah ciku. Ni. Buah dragon fruit, buah nanas. Tapi memang mahal lah, gila buah kundang. Lagi mahal pada durian lah aku rasa. Tu je lah. Jalan-jalan. Apa? Sini apa? Buah ni lah, buah salak. Oh, dia siap kopi. Buah salak. Oh, dia mau nak kena barek. Timun ni. Banyak dia bagi timun. Itulah, kan? Okay guys, so sekarang ni kita masih lagi dekat Chrai Changva. Jangan sok cakap.
Kamu minta-minta pergi gang. Jom lah, boleh je lagi ke Cambodia. Takut. Tapi border tutup lah. Kita naik terbang ni. Keranggeng. Okay guys, so Alhamdulillah. Allah Akbar. Saya makan malam dekat Choi Chang Ba. So sekarang ni kita dah pulang ke hotel dan esok hari yang panjang. So okey lah guys, sampai di sini sahaja video. Assalamualaikum, bye bye from Surat Thani. Good morning YouTube, kamera hidup, lampu pun cukup, helmet ketat, strap dah kungkup, enjin mula raung, hati makin rancak, dari bandar sunyi sampai jalan sesak, cari satu cerita buat jiwa membuak, hujan membasah, baju pun lekat, panas membakar, dah biasa pekat, jauh atau dekat, tetap kami reda, asal kau senyum, itu dah megah. Signal ke kiri, kanan, langit tukar perlahan, komen kau terbayang-bayang, setiap like, setiap pandang, rasa penat hilang. Ride it, sampai dunia rasa dekat. Ride it, biar perlu jadi berkat. Senja ke pagi, kami kejar mimpi ligat. Ride it, asal viewer senyum kita hebat. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI, dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right